Bismillah, Assalamualaikum. Geng, jumpa lagi kita dalam perkongsian kali ni. Dah solat ke tu? Pernah tak kita tertanya-tanya macam mana rasa bila hati kita betul-betul dekat dengan Tuhan sampai tak nampak benda lain dah? Kami nak bawa kita semua selami satu lagi konsep tasawuf yang amat mendalam hari ini, iaitu wahdatus syuhud. Makna kata, kesatuan pandangan mata hati. Konsep ni sikit berbeza tahu dari wahdatul wujud. Dalam wahdatus syuhud ni, ia bermaksud seorang hamba tu merasa sangat-sangat dekat dengan penciptanya. Bila kita menelusuri perjalanan rohani ni, tahap inilah di mana jiwa manusia tu capai satu titik fokus yang luar biasa. Perhatian kita dah tak terganggu langsung dengan dunia luar. Semuanya terarah bulat-bulat ke dalam, hanya kepada dia. Dan proses pemusatan batin ni bawa kita ke fasa seterusnya, iaitu musyahadah. Maksud sebenar wahdatus syuhud ni adalah hakikat di mana mata hati kita hanya menyaksikan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dan proses asyik memandang ni lah yang dipanggil musyahadah. Apa bayangkan hati kita ni ibarat cermin yang dah digosok sampai berkilat bersinar. Waktu tu cermin tu dah tak pantulkan debu-debu duniawi dah. Ia betul-betul berada dalam satu frekuensi yang sangat hening, sangat tenang. Hati kita cuma berterusan menyaksikan sifat keagungan dan kesempurnaan ilahi tanpa henti. Tapi kan macam mana nak capai pandangan yang sejernih ni? Kuncinya geng, ada pada satu proses rohani yang dinamakan fana. Fana ni membawa maksud kematian ego. Selagi dalam dada kita ni penuh dengan rasa keakuan, aku pandai, aku kaya, aku berkuasa, selagi itulah pandangan mata hati kita tu berhijab. Bila kita dah berjaya leburkan ego dan segala sifat keakuan kita tu, satu proses kerohanian yang sangat indah yang dinamakan fana, barulah kita akan capai pandangan musyahadah tadi. Kita betul-betul hilang dalam rasa kagum terhadapnya. Satu contoh klasik yang paling mudah untuk kita sama-sama faham konsep ni, ibarat pantulan cahaya dengan mata kita. Kekasih Allah tu ibarat cahaya. Kalau cahaya tu berada jauh, kita nampak sekali terangnya kan? Tapi hampa cuba bayang Sat, bila cahaya tu didekatkan betul-betul ke mata, apa jadi? Mata kita pasti akan silau dan tak boleh nak melihat keliling dengan jelas dah. Semakin dekat cahaya tu ke mata, kita akan semakin buta dari melihat selainnya. Macam itulah kita geng. Bila hati terlampau dekat dan asyik memandang kebesaran pencipta, kita tak nampak lagi kewujudan diri kita atau alam ni. Yang disaksikan di hati hanyalah keagungannya semata-mata. Tapi awas ya geng, kami nak pesan sungguh-sungguh, kita kena tolak sebarang fahaman yang menyamakan Tuhan dengan makhluk dan pegang teguh pada monoteism. Makna kata, perbezaan mutlak antara pencipta dengan ciptaan tu tetap kekal dan sangat jelas. Berbalik pada analogi tadi, seterang mana pun cahaya tu memancar dan sesilau mana pun mata hampa memandang, mata yang memandang tu takkan sesekali berubah menjadi cahaya tersebut. Hamba kekal sebagai hamba dan dia kekal sebagai Tuhan yang Maha Esa. Batas tauhid ni takkan pernah terpadam. Geng, penjelasan ni tak bermakna kita patut tinggal amalan syariat kita sekarang. Malah kita kena tingkatkan ibadat dengan lebih makna. Carilah guru mursyid untuk bimbing perjalanan jiwa kita. Terma yang tertulis ni bukan sekadar untuk dihafal di akal, tapi ia adalah peta untuk perjalanan pulang yang perlu dialami dan dirasa di hati. Alhamdulillah, syurga ni tinggi geng. So, selamat mendaki. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Di dalam lubuk hati, mencari-cari zat rahsia yang katanya tersembunyi. Aku yang melihat alam meliputi, wujud menyertai, lalu ku pindahkan alam ke dalam mata hati. Aku hakiki, aku mengerti segala yang terjadi di langit dan di